Bang, saya ada seorang kawan. Dia baru je dapat notis penamatan daripada majikan dia. Kamala, you're fired. Get out of here. Majikan kata dia tak boleh bayar gaji dia lagi dah. Tapi dia tak puas hati sebab dia tengok majikan dia pakai kereta besar, pergi melancong sana sini. So dia tak percaya dengan majikan dia, kata tak boleh bayar gaji dia. Apa yang dia boleh buat sekarang? Okey, kalau dalam keadaan yang sebegitu, saya percaya ada beberapa perkara yang perlu diambil perhatian. Yang pertama, kawan tersebut diberhentikan disebabkan ada alasan penamatan yang sah. Contoh alasan penamatan yang sah ni seperti retrenchment, ataupun disebabkan atau lebihan pekerja, atau disebabkan keadaan kewangan syarikat yang tidak lagi mampu untuk membayar gaji pekerja. Okey, yang kedua, mestilah diberhentikan melalui prosedur yang betul. Mesti ada notis yang diberikan kepada pekerja. Maksudnya tidak boleh melalui secara lisan. Yang ketiga, biasanya pekerja ni perlu mendapat atau berhak untuk mendapatkan pampasan disebabkan contohnya berapa lama dia telah berkhidmat dengan syarikat tersebut. Dan kawan tersebut kalau rasa dia tak puas hati sebab kenapa dia diberhentikan, dia boleh buat aduan kepada JTK, maksudnya Jabatan Tenaga Kerja. Jadi kalau misal kata didapati majikan dia sebenarnya mampu bayar gaji dia, tapi sengaja nak tamatkan dia menggunakan alasan tak mampu bayar gaji, jadi apakah yang akan berlaku kepada kawan saya ni? Okey, yang pertama, kalau kawan awak sebut tu, kena pastikan dia ada bukti yang mencukupi menunjukkan bahawa majikan dia tu sememangnya mampu untuk bayar gaji pekerja. Jadi setelah dia ada bukti tersebut, buat laporan atau aduan di Jabatan Tenaga Kerja. Okey bang, thank you very much. Sama-sama. Tapi sekiranya ada soalan lagi, boleh komen di bawah, saya akan bantu anda.